we are supporters, and we come from Liverpool. Awataro and no, Here's Virgil van Dijk. Here's Virgil van Dijk. Walk alone. Suasana cukup luar biasa di 32 Square Petaling Jaya hari ini. Ratusan kokpit memanjiri lokasi ini demi menyambut detik bersejarah kejuaraan Liga Perdana Inggeris ke-20 buat Liverpool FC. Kemenangan musim 2024-2025 ini bukan sahaja menjulang piala, malah menyamai rekod 20 kejuaraan milik seteru utama Manchester United. Jom ikut saya, kita sembang dengan penyokong-penyokong Tegar Liverpool dan mungkin kita nak bakar sikit lah fan-fan kelab lain. Okey bang, boleh abang kongsi sikit perasaan abang lepas Liverpool merangkul kejuaraan pada season ni? Confirm lah happy bro, sebab dah champion 20 kali kan, dah boleh stand-stand dengan MU champion. We are very excited as a Liverpool fan. This is what we are waiting for, and there's many more to come. So this is our 20th title. I'm pretty sure everyone's predictions, no one put Liverpool on top, but we won the league. Okey bang, apa yang abang nak cakap dekat fans club lain, which is yang club yang paling abang tak suka lah? Lagi MU lah kan. Confirmnya kita ada cawan lah season ni. Okay, for another clubs, please be with us and let make us champion always. So we're going to be champion for years to come. Man United, you all are having a hard time, but this goes out to Arsenal fans. So you guys have no heritage, and we are coming for the Invincibles next season. Let's go! Let's go! Pada penyokong-penyokong setia kepada tim yang dapat nombor lebih daripada 10 tu, pada saya banyak bersabar. Ia mengajar kita erti kesabaran dan erti kesetiaan kepada sesebuah pasukan bola sepak itu. Kira-kira 700 kokpit memanjiri kawasan ini membuktikan semangat setia mereka terhadap kelab kesayangan sejak tahun 1892 dengan 67 trofi dalam koleksi, termasuk kejayaan di pentas Eropah. The Reds kini menegaskan status mereka sebagai salah satu kelab bola sepak paling berjaya dan berprestij dalam sejarah bola sepak dunia. Jadi buat semua fans Red Devils, salah The Reds kat luar sana, inilah masanya anda raikan kemenangan pada tahun ini. Ialah kali terakhir Liverpool menang pun pada 2020. Time to Covid, tak dapat nak enjoy habis-habisan. Jadi untuk kali ini kita kasi all out sikit lah. Dan buat fans kelab lain, mohon bersabar ya, jangan sedih. InsyaAllah tahun depan kita jumpa lagi.